Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berhimpun dalam suasana semangat baharu untuk meneruskan perjuangan mendidik dan membimbing anak-anak murid kita. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru di bawah bidang teknik dan vokasional atas komitmen, kerjasama dan semangat kerja berpasukan yang tidak pernah luntur. Tuan-tuan dan puan-puan, bidang teknik dan vokasional memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan murid yang berkemahiran, kreatif, berdisiplin dan berdaya saing. Kita bukan sahaja mengajar kemahiran tangan dan teori teknikal, tetapi kita sedang membentuk insan yang mampu berdikari, menyelesaikan masalah dan memberi sumbangan bermakna kepada masyarakat serta negara. Dalam konteks SPM tahun 2026, saya meletakkan harapan yang tinggi agar GPMP subjek-subjek teknik dan vokasional dapat ditingkatkan. Ini bukan satu tekanan tetapi satu cabaran yang perlu kita sahut bersama dengan strategi yang jelas dan tindakan yang konsisten. Antara fokus utama kita tahun ini ialah pemantapan PDPC berasaskan kemahiran praktikal dan projek sebenar agar murid dapat menguasai bukan sahaja teori tetapi juga aplikasi. Pelaksanaan bimbingan berfokus coaching dan intervensi awal bagi murid yang lemah supaya tidak tercicir dari segi kefahaman konsep asas dan amali. Pemantapan dokumentasi, RPH, rekod prestasi dan analisis data peperiksaan supaya tindakan susulan lebih terarah dan berkesan. Peningkatan kolaborasi antara guru teknik dan vokasional melalui perkongsian amalan terbaik, PLC dan latihan dalaman bagi memperkasa pengajaran. Penerapan nilai etika kerja, keselamatan bengkel dan disiplin diri dalam kalangan murid agar kemahiran yang dipelajari seiring dengan sahsiah dan tanggungjawab. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan pasukan yang kita miliki, guru-guru yang berdedikasi dan berpengalaman, kita mampu melonjakkan keputusan SPM 2026 dan mencapai GPMP terbaik yang pernah direkodkan. Begitu juga dengan pencapaian PBD di mana sasaran kita adalah sekurang-kurangnya TP5 bagi setiap murid. Marilah kita terus berpegang pada prinsip kerja ikhlas, profesional dan berpasukan. Jadikan setiap hari di bengkel dan bilik darjah sebagai peluang untuk mencipta perubahan positif dalam diri murid kita. Sekian, terima kasih atas segala usaha dan sumbangan tuan-tuan serta puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.